Hai semua, kembali lagi dalam rancangan podcast JPPP MBS dalam segmen Suara Destinasi. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Zul Hakim akan menjadi host anda pada hari ini. Baiklah, sebelum itu dapat kita lihat di sebelah saya, iaitu ada saudara Muhammad yang baru sahaja mendapat tempat keempat dalam pertandingan travel storytelling competition yang berada di Kuala Lumpur. Okay. Baiklah, sebelum itu boleh saudara perkenalkan diri anda? Ya, okey. Nama saya Muhammad Khalifah Al-Mu'min dan saya berumur 20 tahun. Saya juga berasal dari Kuching, Sarawak. Okey, dan saya juga berbangsa Melayu. Untuk kepada sesiapa yang tidak tahulah, sebab sebelum ini ada juga yang tanya, kau ni Melayu ke? Okey, jadi saya akan membuat ianya menjadi lebih spesifik dalam podcast ini. Boleh kita teruskan dengan soalan yang seterusnya? Ya, boleh. Boleh. Okay. Boleh saya tahu sejak bila saudara mula minat dalam pertandingan bercerita ini? Okey, kalau dari pendapat saya, di mana saya bermula berminatnya untuk menyertai pertandingan seperti ini, seperti bercerita, dan macam give talk, macam tu apa semua kan. Okey. Ianya tercetus apabila saya menyertai program diploma pengurusan pelancongan. Kerana apa? Kerana di situ juga saya belajar macam mana untuk berkomunikasi dengan orang. Saya belajar macam mana untuk crowd control, di mana orang-orang dapat bagi perhatian kepada saya. Saya belajar macam mana untuk kawal semua tu. Dan ianya juga tercetus minat saya untuk bercerita ini kerana adanya kursus tourist guiding yang diajar oleh Madam Claire, Mr. Kai dan juga Mr. Afiq yang di mana dia sudah pindahlah sekarang. Okay. Soalan yang seterusnya, apakah cerita yang anda sampaikan semasa bertanding dan adakah ini kali pertama anda masuk pertandingan seperti ini? Okay, apa yang saya sampaikan semasa saya bertanding itu, saya bercerita tentang Sarawak, tapi lebih spesifiknya saya bercerita tentang Bandaraya Kuching. Di situ saya menceritakan tentang budaya yang ada di Kuching, tempat sejarah yang ada di Kuching, dan juga ia punya makanan-makanan lokal yang ada di Kuching. Okay, jadi ini sebenarnya adalah pertandingan pertama yang saya sertai kerana kerana saya menyertai ini punya pertandingan pun uh, disebabkan Madam Clay yang menyuruh saya untuk menyertai pertandingan ini. Okay. Itu saja. Okay. Seterusnya, boleh kongsikan pengalaman pertama kali masuk pertandingan tersebut. Maksudnya, apakah rasa anda di hadapan orang ramai kan? Boleh ceritakan? Saya sejujurnya memang nervous, memang gemetar sekali. Itu normal kan? Memang gemetar. Kamu kamu cuba bayangkan, saya berdiri dan saya hanya disediakan satu meja bersama dengan sebuah laptop. Saya bercerita di hadapan 100 orang. Saya sendiri di atas pentas itu. Okey, jadi ianya sangat membuat saya rasa gemetar dan ianya membuat saya berasa takut kerana peserta-peserta yang lain juga, diorang mempunyai kira macam cara mereka mempersembahkan diorang punya idea tu memang sangat baik. Tapi saya bersyukur saya dapat nombor 4 di pertandingan tersebut. Dan saya juga tidak tidak expect jugalah yang saya dapat memenangi tempat keempat itu. Kerana saya ingat saya akan kalah, tapi alhamdulillah itu adalah rezeki. Ya, itu adalah rezeki. Okay. Soalan yang terakhir, apakah cabaran paling besar yang pernah anda hadapi masa bertanding?
cabaran yang terbesar semasa saya bertanding itu, saya rasa disebabkan kurang preparation kerana pada pertandingan itu saya kena melalui saringan, peringkat saringan. Jadi dalam peringkat saringan itu jumlah peserta yang dalam saringan itu sebanyak 856 orang. Okey, jadi dalam masa yang sama juga mereka memberi tarikh di mana finalis-finalis akan dipilih pada 24 April. Okey. Jadi pada 24 April tu kita kan bercuti mas 4 Mac lah. April. Bulan puasa. Bulan puasa. 24 Eh. April esok. 24 Mac. 24 Mac. Okey. Jadi masa tu kita tengah bercuti, kita berbuat cuti puasa, lepas itu tambah lagi kita cuti raya. Kan? Betul. Okey, jadi selepas cuti raya tu saya hanya mempunyai 2 hari saja untuk menyediakan persiapan saya untuk pergi bertanding. Jadi ianya agak mencabar sedikit untuk saya lah untuk bercakap depan 100 orang yang hadir masa tu. Di depan yang sedikit pun kita juga nervous kan. Ya. Apa lagi yang ramai kan. Si kita rasa macam lebih nervous lagi kan. Ya. Okay, boleh saya tanya lagi satu tambahan soalan. Ya. Apakah kata-kata ataupun kata-kata semangat lah untuk orang yang di luar sana untuk bertanding ke apa-apa kan, membuat sesuatu perkara. Okey. Kata-kata semangat. Kan? Ya, kata-kata yang boleh memberikan motivasi untuk mereka kan. Okey. Untuk saya, jangan pandang rendah kepada apa yang kamu orang sedang hadap sekarang ini. Okay, seperti saya, di mana saya tidak berminat sebenarnya untuk menyertai program diploma pengurusan pelancongan. Tapi disebabkan saya cuba untuk mengikhlaskan hati saya untuk belajar tentang pelancongan ini, ianya membuat saya lebih bersemangat lagi untuk mencetuskan lagi minat saya dalam menjadi seorang tourist guide, dan ianya juga memberi saya semangat untuk menyertai apa-apa pertandingan yang berkaitan pelancongan. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Terima kasih kepada saudara Mama kami telah meluangkan masa bersama JPP pada hari ini. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada anda kerana meluangkan masa bersama kami dalam podcast kita pada hari ini.